Warisan nekat bertanding solo dalam PRN Sabah kali ini. Tapi persoalannya, cukupkah semangat parti tempatan untuk lawan jentera dan dana kerajaan negeri? Pilihan Raya Negeri Sabah kali ini akan jadi antara pertempuran paling sengit dalam sejarah politik negeri. Warisan di bawah Syafiq Abdal ambil keputusan berani bertanding sendirian tanpa gabungan dengan mana-mana parti, termasuklah Pakatan Harapan atau JRS. Strateginya jelas, iaitu untuk mainkan sentimen parti tempatan. Dan mungkin sentimen ini memang masih hidup di hati ramai pengundi luar bandar dan Pantai Timur. Ramai orang Sabah rasa parti dari Semenanjung ini tak faham isu mereka. Jalan rosak, elektrik tak stabil, air tak ada. Jadi naratif parti tempatan ini memanglah ada jualannya. Tapi realitinya tak semudah itu. JRS ada kelebihan besar sebagai kerajaan negeri. Mereka ada jentera, dana dan capaian ke agensi kerajaan. Dalam PRN macam ni, kelebihan logistik boleh ubah keputusan. Daripada beratus calon sampailah ke undi pos dan bantuan kawasan. Ramalan awal tunjuk PRN kali ini akan jadi tough fight. Warisan boleh menang di kubu tradisi seperti Semporna, Lahad Datu dan Sandakan. Tapi nak rampas semula kawasan tengah dan pantai barat akan jadi cabaran besar. Dan kalaupun Warisan berjaya bentuk kerajaan, jangkaan ramai ialah Syafi'i akan ulang langkah yang sama seperti di peringkat persekutuan. Menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Bukanlah sebab politik tetapi sebab realiti ekonomi. Untuk bawa masuk pelaburan dan pembangunan infrastruktur, Sabah perlukan hubungan baik dengan Putrajaya. Dan Syafi'i tahu, kalau Sabah terus lawan pusat, yang rugi akhirnya rakyat Sabah sendiri. Jadi adakah sentimen parti tempatan masih cukup kuat untuk menumbangkan JRS? Mungkin ya, mungkin tidak. Pengundi Sabah semakin matang. Mereka bukanlah sekadar nak parti Sabah. Mereka nak kerajaan yang berfungsi dan boleh deliver. Warisan boleh menang hati rakyat dengan semangat. Tapi untuk menang pilihan raya, mereka perlukan strategi dan struktur. Bukanlah sentimen semata-mata.